Cantik view dia. Apa nama tempat yang tadi lupa oh. Air pasang sampai sini kau tengok. Saya lupa lah apa nama tempat ni tadi oh. Nanti kita tengok balik. Bagus juga adik tu tadi. Adik tu. Ya, kita tunggu eh. Dia punya gerai tu. Tadi India tu. Dia pinjam ke saya payung. Dia cakap tak apalah. Sini pakai helmet je. Ada ketam lah. Nanti kita cek balik nama tempat ni. Lupa. Kalau kita ke arah sana, Pandai Morip. Pandai Morip sana. Tapi Pandai Morip sekarang ni ditutup sebab ada kerja apa dah, penyelenggaraan. Ini ubah sungai. Sebab pandai rosak kan. Contoh macam ni. Ini batu ni pun terasa disimpan untuk elakkan ombak sampai ke apa nama tu? Sampai ke dalam tu. Kalau air pasang besar memang kena lah. Kan? Saya tu pada Morip tu tengah renovation. Berapa meter sampai sana? Ada 200 meter kot. Kalau dari ujung sini sampai ke ujung sana. Betapa jauhnya kapal kargo tu. Nun di sana. Sini kalau pergi sini dia cakap tadi kalau kita pergi petang, ramai orang. Jauhnya ada air pasang dia jauh. Sampai sini kalau dia suruh jauhnya sampai sana. Ni kalau nak mandi laut ni memang susah ni, payah. Jauh sangat. Kalau macam PD tak. Jauh sangat kalau disuruh. Mungkin kedudukan geografi dia kan. Ni kalau petang-petang lepak sini best ni. Kalau tengah air pasang kan. Bayangkan kalau air pasang sebesar tu. Tengok batu tu. Ada paras yang putih dengan yang hitam tu. Bayangkan. Mana kita di tengah hutan nampak dia. Ada orang yang main sini sebab jauh sangat. Jauh pantai dia. Orang mancing kah? Jauh.
Nanti saya bagi info tempatnya. Sungai Pelek di sana. Ini sudah masuk daerah Kuala Langat sudah nih. Pecah lampu lagi. Macam mana boleh pecah? Kau orang sengaja pecahkan dia. Tengok kok berapa tu. Dia seorang je masih stay. Yang lain semua dah mana ni? Patah. Ikan tu. Jom kita pergi apa nama pandai tu dia? Di tempat lain tak? Seronok orang tu mancing. Sampai tikam jauh-jauh saja. Bawah titi ni pun sudah ada titi yang mereka gelak-gelak. Angin dia sekitar cuma panas je lah. Oh, ni nama tempat ni, geng. Lowers Bridge, Tanjung Sepat. Kalau nak pergi sini, Google kat sini.
Lower Bridge Tanjung Sepat. Kalau dari airport tadi saya tengok berapa kilometer lah. Kalau ikut minitnya 27 minit sampai sini. Dari airport ikut jalan belakang tu, ikut jalan apa nama tu, jalan tikus. Itulah jalan tikus lah, jalan sawit ke Sungai Pelek. Baru 27 minit. Ikan ni. Kita pergi arah sana pula. Banyak student. Okay, kita tanya dia tu lagi. Dek, tanya dia balik ya. Tadi apa nama tempat tadi, Dek? Apa nama? Balalang. Bagan Lalang. Pantai Balalang. Cuba tap sini. Siap pun tap kita pandai tau. Boleh masuk video lah. Panas juga dalam sana. Betul budak tu patah balik. Pantai Bagan lah. Kita masuk bas dia. Kita tahan panas. Mari jumpa. Pantai ya. Dia tengok saya pergi sini, dia subscribe, dia bagi air. Betul tak? Betul. Tak payah bayar. Dia baru recommend tempat. Lepas tu beli air pula. Okay, dia bagi free. Tengok. Support adik dia. Yang ada support dia dekat Tanjung Sepat lah. Tanjung Sepat. Lower Bridge. Katanya minta free pula, bayar. Okay, makasih dia. Okey, sama-sama. Wih, bayar budak ni. Siapa nama? Siapa nama dek? Steven. 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 Memang orang sini lah? Memang orang sini. Duduk sini lah. Ni jaga gerai untuk siapa? Mak? Mak. Tolong jagalah. Tolong jaga. Tengok banyak gerai ke sini. Ini majlis punya kan? Majlis punya. Majlis. Kalau korang nak lepak sini, warung paling warung pula. Apa nama? Stall paling hujung sekali. Tengok. Semua mancing pun boleh juga. Mancing boleh juga. Kalau nak jumpa dia boleh juga. Sembang dengan dia. Dia recommend saya pandai apa tadi? Pandai Bagan Lalang. Pantai Balalang. Bagan Lalang. Sekejap kita pergi sana. Jom kita pergi sana. Saya tak bawa stick tadi. Yang lekat sini pun tak bawa. Ada motor sebelah. Kayak ini je lah. Okey dek, terima kasih dek. Sama-sama. Jumpa lagi. Nanti jumpa dekat YouTube. Okey. Komen lah. Okey. Okey, tengok. Bagus juga tu.
Masih sesak nih. Palm tree tu. Sele dia banyak. Pagan Lalang Beach. Apa tu? Yang ujung tu. Nak cakap pelabuhan tak juga. Jauh pantai dah. Tu baru jumpa laut. Ni kalau pasang ni ngam ni. Golden palm tree. Sepang. Ini daerah Sepang. Kalau ke belakang lagi, jauh tu, Audison tu. Okay geng, sampai sini je. Saya patah balik tempat ni balik. Suasana kampung. Okay, jumpa lagi next video. Bye.